Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni aku nak pasang kipas KDK, brand KDK. Model dia K15V0 72 watt. Okey, untuk kipas ni 72 watt. Jadi kita ikut panduan yang diberikan oleh KDK, buku manual ni. Okay. Sedikit info dekat kipas ni juga. Okay, dia akan bagi motor dia. Dah siap macam ni. Dan dekat sini dia ada safety switch. Dekat ni dia ada safety switch. Okay, nanti kita pasang ke atas ni, nanti dia akan tolak ke bawah lah. Okay. Tapi sebelum tu aku nak share juga apa yang dia bagi. Okay. Dia bagi dah bilik batang ni. Okay, lebih kurang ni. Kemudian dia bagi tempat menyangkut kipas ni sebelah atas. Yang ni bilah dia ada 3 saja. 3 bilah. Kemudian dia bagi controller, speed manual. Okey, yang ni pun nanti aku akan tunjukkan dengan pasang dekat situ nanti. Kemudian sekop ini sebelah atas. Sekop ni kat sebelah atas KDK, dan sekop sebelah bawah lah. Okey, kita akan ikut step by step mengikut panduan ataupun manual yang diberi lah. Okey, kita pasangkan dulu ni batang ni dekat sini. Ni arah dia adalah yang ni. Okey, dia akan dia macam ni lah. Okey, tapi sebelum tu kita buka dulu klip ni. Ni. Okey, boleh pakai plier. Ni susah kalau nak tekan ni. Aku nak buat video. Okey, kejap Okey, ambil plier dan bagi dia setiap macam ni. Kemudian tarik keluar pin, safety pin ni. Okey, dan ingat kedudukan skru dan kita tak boleh buka dia dah dimatikan rasa. Jadi kita buka dulu menggunakan screwdriver lah. Screwdriver sepanah hidup. Pakai sepanah hidup lah. Okey, bukakan skru ni, bukakan dulu. Ni dan kedudukan dia dia ada lock kat sini, jangan terbalik pasang. Ya, aku buka dulu. Okey, jadi buka skru ni. Tak susah pun. Okey, kita ikut apa yang dia pasang dulu. Washer. Okey, washer ni. Okey, kat tepi dulu. Sekarang dengan barang-barang dia ni. Dan yang ni tarik saja. Okey. Kemudian kat sini perhatikan betul-betul. Jangan terbalik lah. Dia bukan kedudukan macam ni. Yang ni terbalik. Jadi kita pasang, kalau tengok kat sini dia ada lekuk macam ni ke arah safety switch ni. Okey. Nanti dia akan tekan switch. Gitu. Okey. Kemudian perhatikan kat sini dia ada lekuk ni. Kita tengok ada sudut ni, ada lekuk ni. Okey, kita masukkan yang ni ke sebelah sini. Sebab dia ada lock ni, lock. Ni terbalik pun tak apa. Cuma arah dia yang ni ke sini lah. Okey, kalau kita pusing ni dia tak bergerak lah. Kemudian masukkan seperti mana yang kita buka tadi. Dan skrukan
ketak-ketak lah. Okey, ketak-ketak sini dan kita pasangkan pin ni. Okey, aku buat dulu. Okey, aku dah ketakkan kat sini. Kemudian pasangkan safety. Aku lebih suka kalau dia berada di sebelah atas macam ni. Okey. Nah, jangan lupa yang ni kita tarikkan balik dia punya ni. Sekejap kita tarik guna test pen. Okey, ini buat macam ni. Memang susah nak rekod dah ni. Biasa aku pakai test pen saja, masukkan dalam ni. Dan susah. Sekejap aku buat. Okey, senang cerita, buka lah kaki dia ni. Kangkang kan dia. Okey, kangkang macam ni. Kalau kita tarik ni dia tak cabut lah. Okey. Okey, dah selesai yang tu. Okay, kita pasangkan dulu safety ya. Ni safety dia ni. Okey, safety ni dia bukan dekat sini bukan. Okey, dia ada satu skru bahagian bawah ni. Ni. Okey, kalau tengok kat bahagian motor ni dia ada kat sebelah tepi ni. Kita pun senang cerita yang ni lah. Okey. Kalau tengok manual tu pening . Senang cerita tengok video ni lah. Paling mudah. Okey, yang ni. Okey, kita pasangkan safety dia kat sini. Kita lipat sini dan masukkan dekat sini. Okey. Okey, mudah ya, skru ketak-ketak situ. Sekejap aku buat. Okey, kalau kita buka skru dia macam ni. Okey, kita masukkan. Kita skru balik dekat sini lah. Okey, jadi aku dah ketakkan dekat situ. Okey, jangan letak macam tu dekat sini. Okey, letakkan dekat bahagian syah motor ni. Okey, kemudian okey, kapasitor ni tak dapat nilai dah. Biasa dia pakai 1.8 mikro. Okey, untuk wayar ni kita pasang terus. Okey, kikuk yang kalau coklat ni, coklat lah. Yang hitam ni kita pakai warna biru. Okey, pasangkan di sebelah sini lah. Yang ni kita perlukan test pen lah. Okey, mungkin yang ni terlampau besar sangat. Sekejap Okey, sesuai dengan ni lah. Dia yang kecil lah. Okey, bukakan dulu. Memang dah asal dia memang dah terbuka tu. Okey, untuk kabel ni jangan pasang terus macam ni. Lipatkan sikit. Pusing sikit dengan tangan cukup. Dan jari. Pusing. Okey, kemudian masukkan dalam lubang. Okey, pastikan jangan kena penepat lah. Okey, kemudian skru saja. Okey, genggam. Okey, skrukan. Okey, buatkan untuk kedua kabel ni, yang biru ni ke warna hitam. Okey, jadi selesai. Kita pasang wayar ni, tarik sikit ya. Pastikan dia tak tercabut. Okey, kita ketakkan. Okey, seterusnya kita pasangkan bilah dulu. Kita pasangkan bilah dulu. Dia ada 6 skru ini. Bukan skru yang ni ya, yang ni ya. 2 4 6. Okey, kita buka dulu. Okey, untuk pasang bilah ni kita letak atas ni dah. Okey. Okey, bilah ni kalau kita tengok sini, not remove. Tak payah remove lah.
Okey, cara dia mudah saja. Okey, dekat sini kita masukkan bilah macam ni. Nampak masuk ni. Tengok lubang dia tak sama, kita tarik sikit dan kita pusing sikit, dia akan kena pada lubang tu lah. Okey, yang ni dia akan turun ke bawah kita letak kotak tepi dulu. Rapitkan sikit dengan ni. Okey, itu terpulang pada tuan-tuan lah. Okey, dan skru, pasang balik skru. Ini kena bagi level, tak level dia. Kita bagi level. Kalau dia turun ke bawah tu tak masuk skru. Okey. Okey, ketatkan skru. Kita akan dapat straight. Okey, ulang untuk 2 bilah lagi. Kita pusing. Kita tak perlu pusing badan. Kita letak pusing sini. Kita pasang bilah yang seterusnya. Okey, bilah ni dia tak ada tulis yang mana-mana lah. Maknanya kita pasang mana-mana je lah kedudukannya. Dia ada nombor 15, 14 setiap pada tu. Tapi sama je lah nombor dia. Yang ni kena align betul-betul baru dia masuk. Kalau kita pusing dengan tangan dulu, punya jari dulu tengoknya, dia boleh masuk. Kalau ketat sangat jangan paksa dia, kita betulkan balik. Kalau tak nanti rosak trik. Okey, siap untuk bilah yang kedua. Seterusnya bilah yang ketiga. Okey, bilah yang ketiga. Okey, jadi siap 3 bilah. Okey, pastikan semua skru diketatkan lah. Okey, sebab ni kritikal punya ni. Okey, yang ni safety pin dia. Andai kata cabut skru, dia akan tergantung kat sini lah. Okey, dah settle ni. Seterusnya, okey, seterusnya yang kita buat, kita nak pasang sekup bahagian bawah ni. Okey, sekup bahagian bawah ni dia besar, jadi ada lubang skru kat sini. Jadi kita boleh pasang sama ada dia ada skru sebelah sini ataupun skru sebelah sini. Dia dah sediakan skru, dia letakkan skru terus dekat sini. Okey, kena buka dulu skru ni sebelah bawah ni. Okey, hati-hati jangan termasuk dalam lubang, jadi satu kerja pula. Okey, kita nak masukkan sampai ke bawah ni, kita kena masukkan daripada atas. Okey, jadi dekat atas ni ada 2 skru ni, rasa tak perlu buka sebabnya dia ada lubang macam tu dekat sebelah tu. Okey, cuba kita masukkan terus. Susah lah sebelah tangan nak buat video punya pasal. Minta subscribe lah, susah-susah ni tunjuk. Okey, masuk situ. Jadi rumah ni aku bagi sewa dekat orang ni. Jadi minggu ni dia nak masuk, aku tukar kipas baru. Kipas yang asal kira-kira juga, yang tu masih lagi okey lah. Kipas tu masih lagi okey. Cuma aku nak bawa balik. Alamak, aku nak bawa balik kipas tu pasang kat rumah aku. Tengok ni banyak lagi barang ni. Aku tengah ni kemah ni ada banyak lagi. Tandas pun aku dah pasang pipe baru. Ni kipas Panasonic aku lama dah pakai yang tu.
Ni kipas kedikit ni aku nak bawa balik bila dia aku basuh. Malam ni aku datang pasang lampu ni sikit, 32 watt, 32 watt. Terang sudah. Ni 32 watt. Jadi penyewa nak masuk aku ni lah. Aku gantikan terus lah. Lampu-lampu semua ni aku dah tukar tu, 13 watt Philips. Okay, jadi dah banyak hari berkampung kat sini. Jadi malam ni datang tukar lampu dengan kipas. Okay, kita sambung video. Okay, yang tu selingan saja. Okay, kita masukkan ni. Okay, aku masukkan dulu. Okay, masukkan kabel macam ni. Kemudian yang ni ada lekuk ni. Dia design boleh masuk, tak perlu kita buka ni. Kalau kita buka ni satu kerja pula dah. Tak perlu buka skru. Jadi dia terus masuk sini. Okey, dia dah buat. Okey, yang tu yang bagusnya Philips. Design dia simple. Kemudian dekat sini kita pusing sampai dia jumpa sampai dia jumpa lubang skru. Nampak tak? Tu. Jadi lubang skru dia macam ni saja. Kita pasangkan balik sini je lah. Okey, sekejap pasang. Okey, dah siap pasang. So, kat sini kalau kita pusing ni, dia ni sikit dah. Tapi yang ni tak pusing. Yang ni tak pusing atas, dia pusing yang ni saja. Okey, walaupun nampak macam turun naik tu. tinggi rendah kan. Tapi bukan benda ni yang pusing. Okey, motor ni yang pusing. Okey, selesai bahagian bawah ni. Okey, lepas ni dia bagi safety cable dalam ni, kita tarik keluar. Kita tarik keluar sini. Nanti kita akan lilitkan dekat J-hook sana lah. Okey, kita akan lilitkan dan skrukan dekat sini. Nanti aku tunjuk video kat atas. Tak tahu macam mana, susah aku nak naik nak tunjuk video. Okey, sebelum kita pasang kat atas, kita ada satu lagi serkup. Okey, serkup ni mana lubang skru dia? Okey, serkup ni macam ni lah. Dia pun bagi macam ni dan dah ada skru dekat sini. Cuma pasang dia. Okey, kita masukkan dulu. Yang ni masukkan macam ni dulu. Dia ikat dekat atas ni. Dekat ini letak macam tu je saja. Okey, kita masukkan dulu ni. Sama design dengan yang ni. Okey, masukkan. Ini wire supply, live neutral, DIN dan juga safety. Kemudian yang ni pusing. Ni masuk. Okey, nanti yang ni kita skru gitu ya. Sebab yang ni untuk safety dan ground lah. Dia tak ada lubang untuk ni lah. Skru ni lah. Okey. Okey, sebelum kita pasang ke atas, satu lagi penyangkut dia ni. Yang ni kita kena pasang dulu. Biasanya aku pasang dulu dan aku naik ke atas. Ataupun pasang ni dulu dan kemudian kita sangkut. Kita sangkut dulu lah. Kita pasang yang ni dulu sebelah atas. Lagi mudah lah. Okey, cuma nak pasang kipas nanti kena ni sikit lah. Jadi aku tak boleh nak tunjuk video sebab aku tak ada stand kamera.
Okey, aku pasang yang ni dulu lah. Aku pasang yang ni dulu dan kemudian aku bawa naik kipas ni ke atas dan sangkut dekat lubang ni lah. Ni. Kita akan sangkut macam ni. Okey, yang ni kita gantung dulu. Okay, sebab yang ni susah nak masuk lagi ni. Okey, yang ni tak apa, kita boleh adjust. Okey, gantung yang ni dulu. Okey, aku dah sangkut ni ya. Ni. Okey, kedudukan kena tanggalkan, kena betul lah. Sebab nanti kita nak masuk kat sini. Dan ni video ni susah aku nak tunjuk. Sebab aku seorang. Okey, aku naikkan dulu kipas kat sini. Okey, nanti kita akan pasang yang ni warna kuning tu light, hijau grounding dan hitam tu neutral. Okey, aku naikkan dulu kipas ni. Okey, minta maaf aku tak boleh nak tunjuk video sebab aku seorang ni malam ni. Lepas pasang kipas ni aku nak balik. Okey. Aku cuba rekodkan video. Aku letak ni apa kat sini. Kau harap nampak lah. Aku usahakan untuk korang tengok aku pasang kipas. Tak tahu nampak tak? Okey, jadi aku nak masukkan kipas ni. Kedudukan tubuh kita kena sesuai. Kita tanggal. Ini biar sesuai dengan kedudukan kita. Okey. Naikkan, dia bila kita. Okey. Sebelah tangan kita. Pastikan. Okey. Kedudukan kita betul. Okey. Yang ni kita nak masukkan dulu. Okey, dah siap. Okey, dah siap semua skru safety sebelah ni. Safety sebelah ni. Okey, sama kencang sikit. Okey, nampak. Aku tak pasti nampak tak ada video tadi. Okey, aku tunjuk sebelah atas. Okey, subscribe lah. Aduh, perak nak buat video sah. Ini video ni satu part 1 lah, okay, part 1 lah. Aku nanti yang regulator aku buat part 2 lah. Okey, yang ni safety ni. Jangan terus pasang sini. Kita lilitkan dulu. Di sebelah ni. Ada lubang ni. Hook ni. Korang masukkan dalam ni. Korang masukkan dalam ni. Apa sekali lilit dah. Okey. Sekali lagi lah. Masuk sebelah atas pula. Tangga 12 step. Kusang tangga 12 step. Sekejap. Kena adjust di keluar sini. Aku sebelah tangan, takut telefon jatuh. Dalam mahal telefon. Telefon keluaran terakhir ROG. Okey, sini. Okey, buka skru ni. Peluh kan. Okey, kemudian pasang kat sini. Oh, susah. Susah seorang-seorang.
Okay, aku cuba tunjukkan. Okay, korang lilitkan dekat jehuk tu. Okay. Dan ketatkan sini. Tu korang tahan dengan jari ni sekejap, supaya dia tak boleh lah kita buang. Okay, jadi kita tinggal pasang kabel. Okay, 3 kabel. Biru, yang biru tu pergi warna hitam, kuning tu pergi warna coklat, dan ground ni hijau lah. Okay, dah pasang kabel, kita adjust. Jangan bagi rapat sangat sebelah atas ni. Kita bagi gap sikit lah, sebab nanti dia pusing macam goyang sikit, nanti kalau kena ni akan ada bunyi nanti. Okay, kita adjust dia punya ni. Okay, kita letak lah, kita agak lah, supaya nanti dia tak hentam dengan siling. Okay, sekejap aku pasang dulu kabel tu. Okay, dah siap pemasangan kabel, kita on. Yang ni tak ada regulator lagi. Okay, pastikan tangga kan sikit lah. Okay. Okay, yang ni kipas direct nombor 5 lah. Kita akan terus pergi maksimum. Okay, itu saja perkongsian. Harap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.